Pressure tu akan kena dekat connector, so connector tu penyek ataupun rosak. Hari ni ada sebuah Toyota Alphard AGH30 yang datang singgah ke EasyTrack. Owner ni dia ada subscribe GPS tracker dan juga item security dengan kita. Kebetulan ada kerja di kawasan berdekatan, so dia datang singgah sebab dia cakap nak minta tolong untuk checkkan side step yang dia pernah pasang dekat satu tempat ni, sebab dia rasa macam tak sedar hati. So daripada side kita, no problem, kita tolong check. Tapi bila kita buka side step tu, benda pertama yang kita nampak ialah daripada segi kekemasan dia kurang. So first thing first, kita nampak wire dia ni terlalu panjang. Sepatutnya boleh je potong ikut kesesuaian, tapi kalau tak nak potong sekalipun, tape lah cantik-cantik, tape kemas-kemas, lepas tu letak balik dekat laluan wire pun dah okey. Yang kedua, konektor ni dah pecah ataupun dah rosak sebab kena tindih. Sebab masa kita buka, konektor tu betul-betul berada di bawah side step. So bila kita selalu pijak, pressure tu akan kena dekat konektor, so konektor tu penyek ataupun rosak. Benda konektor ni nampak kecil je, tapi kalau dia dah rosak macam ni, memang boleh jadi bala dan juga jadi masalah dekat owner. So itu je lah perkongsian untuk kali ni. Jangan lupa untuk like, follow dan share.